بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم تهدينا بمعرفة الفهم وزينا بنور العلم يا الله الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ke surah ke-88 sambung pada pengajian qada dan qadar. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil qadar. Qada dan qadar. Sebelum tu ada sikit lagi ni ya. Sebelum tu dalil-dalil sifat ma'nawiyah, dalil-dalil bagi tujuh sifat ma'nawiyah tersebut ialah dalil-dalil sifat ma'ani yang tujuh dahulu. Kerana ma'nawiyah melazimi ma'ani. Ada sifat ma'ani, ma'nawiyah. Dalil sifat mustahil, kata pengarang sini, dalil-dalil bagi sifat mustahil kata Allah adalah nyata dan terang. Kurang-kurangnya anda berkata segala perkara mustahil itu semuanya sifat kekurangan, maka kekuranganlah kata Allah adalah mustahil. Tak boleh terima apa lah. Dalil sifat harus anda berkata jika wajib bagi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mungkin pada akal atau mustahil pada akal, nescaya bertukar mungkin itu jadi wajib. Jadi Allah mencipta makhluk ni harus, tak wajib. Tu jaiz dia panggil tu harus. Cipta makhluk ni harus, cipta para nabi tu harus, cipta para malaikat tu harus bagi Allah. Cuma disebut dalam kita tauhid, kalau Allah Ta'ala berkehendak perkara tersebut, maka dia jadi wajib. Atau istilahnya dipanggil sebagai wajib yang mendatang. Kalau Allah berkehendak, asal perkara tu harus. Harus ni ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Kena ingatlah takrif harus tu. Harus tu adalah perkara yang sah pada akal, akan ada atau tak ada. Mana Tuhan nak buat boleh, kalau Tuhan tak nak buat pun boleh. Asalnya. Tetapi disebut dalam kitab tauhid jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan berkehendak perkara tersebut jadi, maka itu dipanggil wajib pada akal juga tu. Wajib yang mendatang, wajib hariji dia panggil. Wajib yang mendatang. Dan kalau Tuhan nak, tak ada siapa boleh halang. Itu kehendak Tuhan. Iradah Tuhan tu beza dengan kita. Kita berkehendak tapi tak semesti jadi. Itu kita Tuhan, makhluk. Tuhan kalau dia berkehendak pasti jadi. Kan?
Itu surah Yasin tu, innama idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ha. Itu kan makna Tuhan tu bercakap kun kan gitu. Asal kun tu fi'il amar, makna jadilah. Dia sebut dalam kitab tafsir mengatakan tu segera. Kalau Tuhan nak benda tu terjadi, maka segera. Tidak ada yang boleh menghalang. Itu nak mengaji takluk lah. Kehendak kita ada kehendak juga. Tapi kehendak kita tak semestilah benda itu menjadi. Kadang tak jadi juga. Itu kehendak manusia. Jadi ada sifat 20 ni, ada yang manusia pun ada juga, tapi cara makhluk lah. Cuma salbi manusia tak ada, qidam baqah manusia tak ada, tapi qudrat iradat manusia ada juga. Makhluk berkuasa, makhluk berkehendak, makhluk mendengar, makhluk melihat, makhluk berkata-kata. Kalau dalam ilmu mantik tu dia panggil tashkik. Tashkik dia panggil dia. Istilah tu tashkik. Tashkik tu dengan makna dua perkara, satu perkara tu lebih besar pada yang asal. Contohnya biru pada hijau pada kapet ni berbanding hijau dengan pokok. Hijau pada pokok tu besar lagi. Tapi dua-dua hijau. Wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud Allah tentulah yang lebih hebat, wajiban wujud. Wujud makhluk tu wujud yang mendatang. Itu dia panggil tashkik. Dalam mantik tu kan. Mantik. Sekarang hari ni orang tak mengaji ilmu mantik ni. Mantik pun tak belajar. Usul fiqh pun tak mengaji. Jadi kadang kita susah nak terang ke orang awam. Orang awam ingat mengaji agama ni senang. Tak senang kan. Kalau mengaji ilmu alat tu, sampai ke mantik syair-syair Arab tu tak senang tu. Itu masalah ini. Jadi bila Tuhan berkehendak, dia panggil wajib aridi. Wajib pada akal yang mendatang. Asal dia, kalau Tuhan tak berkehendak, dia benda harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Asal dia. Dan benda harus ni ala sabili tana'ub. Benda harus pada Allah ni ala sabili tana'ub, maknanya bertukar ganti. Kalau kita ada, ternafilah mati. Dia tak boleh hidup dan mati serentak, tak boleh tuan. Nisbah pada makhluk tak boleh. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Berarti kata tana'ub tu. Kalau tak hidup, dia mati. Kalau tak mati, dia hidup. Dia tak boleh serentak, tak boleh. Okay. Jadi apa hukum Tuhan menciptakan hantu, jin tu? Apa hukum akal ni? Kan? Apa hukum Tuhan menciptakan hantu? Soalan ni pernah ditanya pada ustaz-ustaz yang mengaji kafar, mengajar sekolah agama. Guru tu tanya kan. Tahu ustaz-ustaz tu jawab apa? Wajib Tuhan cipta hantu. Macam mana tu tuan?
Ustaz ni didik anak kita ni sekolah tauhid tak lepas. Tapi orang tak risau bab tu, orang risau SPM. Orang tak pernah risau bab tauhid tak lepas ni tuan. Ya. Ada orang risau anak kita tak reti qada-qada ni, kita nak masuk qada-qada ni pun ramai salah. Saya risau SPM dapat E tak ada kerja, tu orang risau. Ya. Orang tanya soalan tu pada guru kafar. Apa hukum Tuhan cipta makhluk? Wajib. Tercenganglah tok guru tu, terkejut. Ni kata ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustazah ni. Wajib pula. Kenapa jadi macam tu? Pasal orang dah meninggalkan pengajian sifat 20. Orang anggap tak penting. Orang lebih pada tadabbur, pada tafsir, orang suka sirah, politik. Tauhid orang tinggal. Akhirnya salah. Salah besar. Salah dalam bab akidah membatalkan amalan. Walaupun pergi umrah berkali-kali. Salah dalam fiqah tak apa lagi. Harap Tuhan ampun. Salah dalam tauhid. Waliyazubillah. Itu kena sentiasa belajar. Dengar orang mengajar. Dengar kejap. Bila tak mengaji tauhid, lalai sekali menganggap orang kafir tu lagi mulia pada orang Islam. Tu pun salah lah. Orang dia lalai salahkan ustaz, salahkan tok guru, salahkan ulama. Dia tak nak sebutlah siapa kan. Dia pergi ke bantu Palestin tu, lepas tu dia salahkan pula orang-orang agama ni tak buat kerja. La ilaha illallah. Akhir zaman gitu lah. Lalai kali ustaz lah salah. Ustaz salah, kitab salah, serban salah, jubah salah. Nasib lah. Betul? Apa akidah dia? Orang kafir lagi mulia pada orang Islam. Macam mana tu kan? Orang kafir yang bantu Palestin tu lagi mulia pada orang Islam yang duduk Masjid Surau ni. Boleh ke cakap macam tu? Wallahu a'lam. Kenapa boleh jadi cakap-cakap macam tu? Pasal tak mengaji tauhid. Akidah mengatakan orang beriman walaupun fasik tu lebih mulia pada orang kafir. Tu akidah. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia tu fasik, tapi dalam hati dia tu ada kalimah syahadah, mengesakan Allah, tetap lebih mulia daripada mereka yang tidak Islam. Itu akidah. Tak itu? Itu salah. Kan? Allah Ta'ala. Ya demikian itu tiada terima oleh akal kerana hakikat mungkin itu adalah perkara yang sah, boleh ada atau tiada. Jadi Tuhan tak wajib cipta makhluk. Tak wajib, dia harus. Harus Tuhan cipta. Hasilnya tetaplah harus pada Allah Ta'ala menjadikan mungkin atau meniadakannya, itu harus. Tapi kalau Tuhan berkehendak, wajiblah. Wajib yang aridi dia panggil. Jadi selesai dah ni. Sifat Tuhan dah selesai. Sekarang ni kita masuk bab qada dan qadar. Ini dah tak bincang sifat dah. Ini bab qada qadar. Pertama sekali qada. Bab qada dan qadar ni, qada ta'rif dia kejadian hukum yang terjadi dan berlaku pada diri makhluk. Itu satu takrif.
Cuma persoalan qada ni kita tengok dulu sikit dalam kitab ni. Dia kata wajib wa wajibun imanuna bil qadri. Wajib kita beriman, di antara rukun iman tu adalah beriman dengan qada dan qadar. Wa balil qada kama ata fil khabar, dan qadar. Qadar wajib beriman. Kerana apa di kata wajib beriman? Kerana salah satunya kita nak bantah golongan Mu'tazilah, Qadariyah. Sebab tu ahli sunnah mengatakan di antara rukun iman tu beriman dengan qada dan qadar. Tetapi Qadariyah, mazhab Qadariyah ni pada Mu'tazilah mengatakan menafikan mereka itu akan qadar. Qadariyah ni awal-awal bid'ah yang muncul setelah Nabi wafat adalah fahaman Qadariyah. Zaman tu kalau tengok dalam syarah Muslim, ada beberapa orang pemuda daripada Baghdad, tak silap saya Baghdad atau Kufah, datang ke Madinah semata-mata untuk tanya soalan bab takdir. Musafir, masa tu Nabi dah tak ada dah, Nabi wafat dah. Kan? Orang dulu nak tanya satu soalan naik unta dah. Punya nak tahu agama sungguh-sungguh. Naik unta, naik kuda, naik unta lah kot zaman tu. Berbulan-bulan jalan kaki, jalan naik tu nak tanya bab takdir ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Boleh tengok dalam tu cerita tu. Asal wujudnya pahaman tu kan. Bila mereka sampai Madinah, mereka berjumpa dengan anak pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, duduk di dalam masjid. Maka mereka pun tanya pada Abdullah bin Umar tu. Dia kata, di kawasan kami ni ada satu fahaman yang mereka itu tidak mempercayai takdir. Tak percaya takdir. Dia kata Tuhan bila buat satu perkara, Tuhan tak tahu apa. Maka kata Abdullah bin Umar, katakanlah pada kelompok itu kami berlepas diri pada mereka. Itu ulama syarah antara Imam Nawawi mengatakan orang yang mengiktikad Allah tidak tahu apa yang dia buat tu kufur. Salah satu pendapat. Kemudian Ibn Umar sambung lagi hadis tu. Jikalaulah mereka itu menghimpunkan di antara langit dan bumi ataupun sebesar gunung Uhud untuk sedekah fi sabilillah, nescayalah tidak diterima akan amalan mereka. Sebab apa? Sebab rosak akidahnya. Sikit je tu bab qadar tak terima. Jadi ulama mengatakan tafsiran kedua, mereka ni masih Islam tapi amalan tidak diterima. Itu yang hujah. Bila kita kata tauhid ni kalau salah, bahaya. Bahaya kan. Kita kena hati-hati ya. Timbul lah hari ni dalam Facebook, dalam internet tu. Kau orang pergi sumut tu, sumut flotilla tu kan bercampur dengan orang kafir. Lepas tu ada orang kita, orang Malaysia tu kata tengok ni, orang yang bukan Islam ni lagi hebat, lagi dia daripada ustaz-ustaz. Macam mana segi akidah? Boleh cakap macam tu? Orang bukan Islam ni, sebaik-baik dia sekalipun tetap orang Islam yang lagi mulia. Kaedah dia. Kira macam tu. Walaupun dia adil, dia ini, tapi dia tak percaya Tuhan. Tetap orang yang fasik, tapi Islam tak tu mulia lagi. Sudah terbahaya. Jadi
orang yang bawa fahaman Qadariyah ni asalnya Ma'bad Al-Juhani, itu nama dia, Ma'bad Al-Juhani. Betul, Qadariyah menafikan qadar dan mereka menyangkakan bahawa Allah tidak mengqadarkan segala perkara pada azali. Ini Mu'tazilah. Tuhan cipta makhluk, Tuhan tak takdir, tidak ada takdir, tidak ada qadar. Nanti kita tengok qada dan qadar ni pun ada takrif, ada khilaf juga tu. Jadi qada qadar ini wajib beriman. Wajib beriman satu. Wa iman bil qada wal qadar, wajib. Kemudian redha. Redha dengan takdir ni sunat ke wajib? Redha. Beriman dengan qada-qadar tu wajib. Redha ni. Meredai qada dan qadar tu wajib ke sunat? Hukum dia wajib. Wajib hukum dia. Fawajibu redha bil qada wal qadar. Wajib seseorang tu redha. Bukan beriman je dah. Sebab tu di antara dosa besar, ulama kata kita membangkang takdir Tuhan. Dosa besar. Kenapa lah aku kahwin dengan dia? Tak boleh tu. Lau tu Nabi kata, tak usah cakap banyak sangat. Lau jikalau lah, kalau lah aku macam ni, kalau gitu. Nabi kata, futihat, dalam hadis tu mengatakan, orang yang selalu mengatakan lau ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia kalau lah aku gini, membuka pintu-pintu syaitan. Kita mengaji dulu, beriman dengan qada-qadar, tapi redha dengan qada-qadar wajib. Hukum dia wajib. Okey, itu satu. Kemudian redha ni. Okey. Tuhan takdirkan ada orang kafir, orang berzina, orang minum arak. Kita nak redha ke? Itu takdir juga tu. Ya tak? Itu seronok mengaji, dapat ilmu malam ni. Kita kena redha dengan qada-qadar. Okey, ada orang berzina, orang merompak tengah perang ni, nak redha ke? Itu contoh. Maka dijawab oleh ulama. Macam mana kita nak buat macam tu? Dah orang, setiap apa yang berlaku di muka bumi ni tuan, tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kita duk mari sini, kita duk hidup lagi ni, dah ditentukan pada azali. Kipas yang bergerak, apa semua ni Tuhan tahu dah. Semua tak terlepas. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak lepas. Termasuklah maksiat. Termasuklah benda yang qabih, benda yang tak elok pun kehendak Allah. Jadi macam mana kita nak redha dengan benda tu? Boleh redha tak dengan benda tu? Jadi kata ulama sini, macam mana kita nak, kalau orang buat iskal, kata wajib redha dengan qada-qadar. Satu. Jadi macam mana orang buat maksiat tu? Hak tu ketentuan Allah juga. Takdir Tuhan juga. Tuhan berkehendak juga. Jadi macam tu. Macam mana kita nak buat? Ada dua. Pertama sekali, jihatun kaunihima muqdina wa muqdirina lillah. Kita redha benda tersebut memang Tuhan berkehendak, kita redha. Memang dah tertulis. Terjadinya maksiat atau benda-benda yang tak elok ni adalah takdir dah, kehendak Allah. Satu. Tapi yang kata, yang maksud hadis Nabi kata tidak boleh redha dengan maksiat, tidak boleh redha dengan kekufuran. Siapa redha dengan maksiat, maksiatun. Man redha bil ma'asi, man redha bil maksiat, maksiatun. Siapa redha dengan maksiat, dia pun maksiat. Siapa redha dengan kafir, dia kafir. Hak tu macam mana pula? Hak tu yang kedua.
Wajihatun kaunihima muktasiban lil abdi. Ada pun redha dengan perbuatan hamba tu. Hak tadi yang pertama, memang kita redha tu ketentuan Allah. Terjadi yang maksiat, terjadinya peperangan, tak suka kan, sakit, hak tu redha, memang takdir Tuhan. Tapi nisbah pada makhluk, kalau makhluk tu yang yang melakukan kejahatan, yang tu yang kita tak boleh redha. Nisbah pada makhluk. Pada Tuhan kita terimalah takdir Tuhan, berlaku sekian-sekian, berlaku sekian-sekian, itu takdir. Tapi yang kedua, yang maksud Nabi tak boleh redha dengan maksiat itu adalah keredaan kita pada perbuatan manusia tu. Itu tak boleh. Itu yang dimaksudkan, tidak boleh redha dengan kekufuran, tidak boleh redha dengan maksiat. Itu maksudnya. Tak boleh redha dengan maksiat, tak boleh. Tak redha. Kena bangkang walaupun dalam hati. Nak tegur tak berani. Kita tak ada kuasa tuan. Tuan pun tak tegur punya, tak berani. Usah kata orang luar, anak kita pun kita tak berani tegur. Anak kita tak pakai tudung, pakai seluar jeans ketat-ketat, ada kita tegur, kita tengok tak apalah, besar dah. Tak tegur Dia kata iman nipis. Tak berani kan tegur kan, lari rumah. Tak balik lah. Dia kata kan. Hak tu yang tu faham maksud saya tu kan. Redha yang maksud yang kedua. Sebab ahli sunnah wal jamaah mengatakan baik dan buruk ni Tuhan. Semua dari Allah. Cumanya atas dasar adab kita kena kata benda tersebut adalah daripada diri kita sendiri. Itu atas dasar adab. Kita tak boleh kata Tuhan. Kalau saya jumpa malam saya tanda dah. Misalnya. Malam mengajak dia ke tempat tu saya tanda dah. Dah hilang nasib Tuan percaya lah, ni kata kitab ni. Betul kalau penceramah kata mana yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada diri saya, tu betul. Pada adab. Betul itu. Ada setengah dia tanya juga, dia kata semua perbuatan Allah salah lah cakap macam tu. Salah betul. Kata Quran aja. Man jaa bi hasanatin fa min Allah wa man min sayyi'atin fa min nafsihi. Atau kama qala. Benda jahat, benda baik pada Allah, benda jahat pada diri kamu. Ditafsirkan oleh ulama mengatakan haza bin ta'addud. Ini atas dasar adab. Walaupun kullu min indillah, semua pada Tuhan, hakikat dia semua pada Tuhan. Baik buruk yang berlaku di dunia ni, harga minyak naik melambung tu semua ketentuan. Kita kena terima. Okey. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Ketika mana dia kata apa tu dalam Quran tu kan. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Alladhi khalaqani wa huwa yahdin. Dalam Quran tu kan. Allah Ta'ala lah yang menciptakan aku dan bagi aku petunjuk. Walladhi yut'imuni wa yuskin. Allah lah yang bagi aku makan dan minum. Wa iza maritu. Macam tak? Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab lah, Allah. Ni adab. Nabi Ibrahim tak kata wa iza amaradani. Kalau Tuhan nak mensakiti aku, dia tak sebut. Tapi bila abad hidayat, Tuhan. Bagi makan minum, Allah Ta'ala. Tapi bila sakit, dia tak kata Tuhan bagi aku sakit. Tak. Dia kata wa iza maritu. Ketika mana saya sakit. Lain tu. Dia tak kata ketika mana Tuhan takdirkan saya sakit. Tak. Pasal apa? Sakit ni benda tak elok. Jadi kita kena sandar pada Tuhan ni benda yang baik-baik. Tu adab. Ini kata nak ni kalau faham uslub Quran ni, Allah, masya-Allah. Quran tu pasal apa kita jemu baca? Pasal tak erti bahasa Arab. Kita baca tidur.
Pasal dia punya farsa tu, subhanallah, wa iza maridtu, ketika mana saya sakit, dia tak sandar ke Tuhan. Sakit tu dari saya adabnya, hakikatnya pada Tuhan. Fa huwa yashfin, maka Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Dia tak kata fa iza amaradani, ketika mana Tuhan nak mensakiti aku ataupun nak mentakdirkan aku sakit. Dia kata. Itu yang maksud Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan kita tak boleh kata yang buruk tu pada Allah atas dasar adab. Tak boleh. Tak boleh kita kata gitu. Betul dia kata sini, wajib beriman dengan qadar tapi tidak harus berhujah dengan berlaku sesuatu. Ini tak boleh lah. La yajuzu ihtijaju bihi qabla wuqu'i tuwassilu ilaihi. Sedap. Tak boleh berhujah untuk kamu mengatakan benda tu kamu dah buat. Contohnya berzina kan. Dia takdir. Dia tuwassilu ilaihi. Maknanya dia nak kata, saya dah buat ni, takdir ya. Sedaplah macam tu. Hari ni dapat buat maksiat, takdir Allah, tak boleh, haram tu tak boleh. Walaupun hakikatnya memang Tuhan berkehendak, iyalah, dah terjadi. Memang Tuhan berkehendak jadi benda tu. Sebab itu dibahas lagi tu. Tetapi itu dalam sangatlah. Kalau dalam ilmu, tak apalah mengaji. Tuan-tuan pun balik, tuan-tuan lupanya. Dia kata, hati kita ni Tuhan tahu. Kehendak kita ni semua ada kehendak. Dia panggil iradah kulli. Semua ada. Nak pergi dengar orang mengajar ke, nak pergi minum kopi. Dia tak cenderung lagi. Tu saya dah muzakarah hari tu. Dia panggil iradah kulli. Ni ciptaan Tuhan ni. Ciptaan Tuhan. Tapi bila berkehendak, pecahnya nak pergi. Berkehendak tu, dia panggil amru iktibar. Dia dalam sikit lah. Sebab salah pula saya buka ni. Tak apalah, mengaji. Tuhan, kudrat iradat dia bertakluk kepada benda-benda yang wujudi. Dia tak bertakluk pada amru iktibar, benda yang tak ada. Jadi cenderung hati tu benda tak ada. Dia cenderung tu benda tak ada. Cenderung hati kita nak buat tu. Tapi bila kita buat, tu baru ciptaan Tuhan. Cenderung tu dia panggil amrun, dia pecahan daripada hati kita. Atau dia kata bukan ciptaan. Itu dalam sikit lah. Jadi sebenarnya salah siapa? Salah kita juga. Salah kita sebab kita memilih. Kecenderungan tu setengah ulama kata bukan ciptaan Allah. Tapi bila jatuh pada hati kita, berat tu, dan kita pergi, salah kita juga. Kita pergi. Kita ada iradah kulli, semua orang ada. Daripada apa? Dengar orang mengajar, baik kita pergi minum je. Kan isyak kan kita mari. Banyak yang macam tu kan. Isyak kan habis ni mari. Itu tu semayang ramai. Masa waktu mengajar tak ramai. Waktu semayang penuh sampai 3-4 saat. Dia pilih sana. Tak apalah, tak kisah pun. Ni contoh. Pasal ada puasa lah. Contoh. Kan? Ya tak apa. Ustaz lain banyak lagi. Mungkin saya ni pun tak minat. Dia pun belah. Jangan tak mengaji sudah lah. Mengaji dengan orang lain. Jangan semua. Saya kuliah tak nak. Malas benda sama. Aku tak boleh. Bahaya tu. Kalau pilih tak apa. Ustaz ni aku tak nak dengar mengantuk. Tak faham. Balik. Hari kan isyak lah mari. Pilihan. Kecenderungan hati dia nak pilih tu. Pilih. Tak apa. Itu dia panggil iradah juz'i. Dia panggil. Tapi kita kena beriman. Dan kita tak boleh berhujah. Ni nas kitab ni. La yajuzu ihtijaju bihi. Janganlah haram bagi engkau berhujah qabla wuqu', sebelum terjadi, dituwassalu ilaiha, supaya nak buka jalan. Tak boleh. Tak apalah kalau aku buat maksiat ni, Tuhan yang nak. Lalu dia buat.
Kan. Alah, Tuhan takdir, maknanya Tuhan takdir aku dah ni. Dia pergi buat berdosa haram. Tak boleh sedap lah macam tu. Tu jadi Jabariyah. Tak boleh, ahli sunnah tak boleh. Haram. Kami cakap macam tu. Sebab apa tujuan dia? Nak buat laluan. Kalau dalam ni dia buat contoh berzina. Sebab tujuan dia cakap macam tu, tujuan untuk pergi berzina. Tapi baiknya Tuhan ni, bila kita berzina sekali pun, Allah Ta'ala minta malaikat 6 jam jangan cantik. Punya baiknya Tuhan. Tapi orang tak nak mengaji kena Tuhan. 6 jam haji. Dah buat dah. 6 jam. Malaikat belah kiri nak cantik dah. Malaikat belah kanan kata nanti dulu. Tunggu kejap. Kok dia pergi masjid istighfar, minta ampun. Entah, lepas berlalu sejam buat lagi. Tak jadi kalau mana satu maksiat 6 jam, kalau 2 maksiat 12 jam. Kepala otak panggil. Kalau 12 jam. Tak. Tapi rahmatnya Tuhan dengan kita ni tuan, bila jatuhnya hamba tu pada maksiat, ditahan dulu. Jangan cantik. Kata malaikat belah kanan, nanti dulu. Amsik kata, saat tunggu dulu. Kok dia nak berubah. Zaman Nabi pun berlaku. Zaman Nabi pun pernah berlaku. Ada seorang sahabat ni, ada seorang perempuan datang kedai dia beli buah tamar. Tiba-tiba dia berkenal dengan perempuan tu, dia pun faham-faham lah bahasa tu kan. Jadi kena ban pula dah. Dan ni live pun kena hati-hati. Dia lagi kan dia ban lah. Lain pergi kat Rasulullah. Kata Rasulullah, saya serba salah. Kata, tadi ada seorang perempuan datang jumpa saya dah. Saya dah buat benda tak elok lah. Tak tahan. Cuma satu je, wahai Rasulullah, saya tak jima. Paling saya buat lah, ringan-ringan apa semua saya buat. Saya tak berjima aja. Nabi kata, sallu raka'atain. Sembahyang 2 rakaat. Tu lah. Minta ampun ke Tuhan, ambil wudu, sembahyang 2 rakaat. Turunlah firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan memadamkan akan keburukan. Punya rahmat Tuhan tu Allah. Orang lain ni sibuk duk cari murah rezeki lah, amalan murah rezeki, tapi dia tak kenal pemberi rezeki tu. Dia tak mau mengaji tauhid. Tak nak kenal, tak mau kenal. Tapi cari asbab tu kan. Murah rezeki. Lalu amalan dia pun bercampur lah. Amal surah Waqi'ah semata-mata nak rezeki je. Kalau menurut ahli tasawuf, hijab. Dia bukan kerana Allah, sembahyang duha bukan kerana Allah, kerana ada lagi sebab-sebab duniawi. Walaupun segi syariatnya tak apa, tapi segi tasawufnya tidak bagus. Tak ada adab. Sembahyang nak rezeki. Salah tak salah? Tak salah, segi syariat tak salah. Tapi tak tulus. Kita kalau bercinta dengan orang rumah kita dululah, perempuan kan. Kita bercinta pun dia nak tulus kan, dia nak ikhlas. Kalau saya esok tak cantik dan tua kerepok, abang terima lagi kalau saya. Tapi sebab ikhlas kita tu, tak apa, hidup. Cuba kalau kita jawab, kalau dah tua cari lain, nak kena mampu. Berani kan? Masa bercinta dulu, ni bukan masa dah kahwin ni, masa bercinta dulu. Ke tuan-tuan warak dah dulu, duduk masjid dah. Cinta juga. Orang perempuan pun tanya, awak, dulu saya tak tahu lah panggil apa. Adina kanda kan? Kalau saya dah tua, dah hodoh, awak terima ke lagi saya ni? Kita pun ada kita jawab, tak ada terima. Cari lain. Tak ada kan. Kita kata tak apa, sanggup lautan api pun saya sanggup renangi. Supaya dengan Tuhan juga. Kalau kita ibadat disebabkan asbab tertentu, bukan dengan sebab redha ke matlub, redha Tuhan, bercampur. Segi syariat tak apa, harus tak apa, tapi segi tasawufnya masih kurang. Mana ibadat kita tu ada musyarakah lagi. Bila tak dapat, mulalah condemn.
Saya dah sembahyang duha 20 tahun tapi tak kaya pun. Nampak? Baca Quran tiap-tiap malam tapi hidup susah juga. Dia condemn. Nak faham ni kena tengok hikam juga kan. Insya-Allah. Hubungan kait qada ni kena tengok mata hikam. Saya dah semayang dah ustaz, saya dah ini tapi kenapa saya diuji? Jawapan tu dalam hikam ada. Kerana apa kita cakap macam tu? Salah satunya kerana ibadat kita tu tidak lagi ikhlas dengan Tuhan. Ibn Athaillah mengatakan tanda orang pegang dengan amal ni di antaranya adalah mereka itu Allahumma salli ala Muhammad. Bila jatuh maksiat tak buat dah. Atau bila kena bala, contohnya dah ahli masjid dah sembahyang tiba-tiba pergi mencuri. Pergi buat maksiat kan. Terus dia tinggal surau. Itu tanda berpegang dengan amal. Macam kata tak pegang dengan Tuhan. Kita zaman ni kena macam tu kan. Pegang dengan Tuhan. Zaman akhir zaman ni dia zaman karamah dah tu. Zaman Mahdi esok dia bukan zaman ikhtiariah. Tak ada dah. Zaman Mahdi dengan Dajjal. Kalau dah muncul lah Mahdi esok ni zaman karamah. Masa tu makanan pun tak ada Food Panda dah tuan, tak ada PKFC apa, kedai makan tak buka dah. Masa tu zikrullah, makanan mari daripada zikir. Tu kata karamah, zaman karamah. Bukan zaman ikhtiar macam ni, tak ada. Allah. Jadi tak boleh tuan. Tak boleh kita menghalalkan benda tu, tak boleh. Walaupun ya hakikatnya berlakunya maksiat tu kehendak Allah. Memang Tuhan nak berlaku. Quran menegur la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah engkau bertanya kenapa ini dan itu, tapi kamu yang akan ditanya. Habis. Terus nak tanya Tuhan lah. Tuhan buat aku macam ni, kenapa tak jadi macam orang lain? Kenapa aku susah? Kenapa aku ini? Dah la yus'alu amma yaf'al. Kau jangan tanya. Hang yang akan ditanya. Wahum yus'alun. Kamu akan ditanya. Allah. Tapi kalau berhujang untuk tolak celaan tak apa. Bahas lagi tu. Kita dah buat maksiat dah. Tiba-tiba orang celah kan, orang maki kita, orang ni kita kan. Boleh kita kata dah tu dah suratan takdir aku macam tu. Boleh. Hak tadi menghalalkan tak boleh. Yang kedua nak melepas pada hukum tak boleh. Kan. Yang ketiganya sebab bila orang cerca dia boleh berhujam itu boleh. Seperti mana kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam. Dalam kitab ni mengatakan Nabi Musa tegur Nabi Adam. Tak tahulah dia ambil. Ini kitab Arab ni. Kitab ni kitab ni orang tak laki kat pondok tu kan. Satu-satu orang mengaji sampai khatam. Nabi Adam kata, "Hey Adam, dengan sebab hang lah kami kena duduk kat dunia ni, duduk dalam anak-anak kena duduk dunia, tidak duduk syurga dah." Tapi Nabi Adam dia pertahankan diri dia. Dia kata, kamu bertanya sedangkan benda tu dah tertulis, dah ditakdirkan Allah dah. Kenapa kamu persoalkan lagi? Diamlah Nabi Musa tak tanya. Nabi Adam duk petik buah tu, Tuhan dah kehendak dah. Hang tanya buat apa? Nabi Musa pun sakata senyap. Yang tu tak apa. Tu. Panjang dia cerita ni. Jadi bab takdir ni di antara awal pecahan agama Islam ni. Pertama sekali bila Nabi wafat, satu masalah kepimpinan. Disebut dalam kitab Syarustani, masalah kepimpinan. Muhajirin nak Abu Bakar, Ansar nak siapa lah, saya tak ingat dah. Keduanya masalah takdir ni lah. Sampai sekarang ni. Sampai sekarang ni orang ada lagi silap kefahaman.
Nampak bab takdir, bab qada dan qadar. Ini kita kena tengok satu persatu lah. Tengok satu-satu. Kalau tak masuk kitab lagi, baru masuk dia punya apa cerita dia. Jadi kita masuklah pada seterusnya lah insya-Allah. Allahumma ftah alaina wa ta'ala. Kama fatahta ala anbiya'ika wa ibadika as-salihin. Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت